untuk mendaftar. Jadi saya mewakili Surah An-Nur, mewakili pengurusi Surah An-Nur dan juga semua sahabat-sahabat ingin merakamkan ucapan terima kasih banyak kepada Imam Sukri yang selama ini banyak membantu kita. Kerana dia tak ada imam kita, beliau menggantikan tempat imam. Dia banyak juga yang juga azan. Jadi kita surau, kita ingin merakamkan ucapan terima kasih banyak kepada Encik Sukri atas khidmat yang telah diberi. Mudah-mudahan kita mendoakan, mudah-mudahan insyaAllah bila beliau berpindah ke Johor Bahru nanti, beliau tidak melupakan Surah An-Nur, dan kalau ada kesempatan masa jemput datang Sukri. Jadi hari ini kita ada sikit sumbangan daripada Surah An-Nur, sebagai tanda mengenang jasa-jasa yang selama ini telah dicurahkan kepada Surah An-Nur. Jadi saya memberi kesempatan kepada Encik Sukri untuk berucap sikitlah, bercakap. Jadi kita jemput Encik Sukri. Tak boleh duduk dalam buat gaul. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, selamanya syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat. Tak nak bercakap panjang pun, cuma kalau saya cakap panjang mungkin akan berderai air mata. Jadi saya ucapkan jutaan yang tak terhinggalah terima kasih khusus pada pengurusi Surah An-Nur lah. Tak tahu nak cakap macam mana, tapi mohon doakan saya lah, mudah-mudahan berjaya di dunia dan di akhirat. Dan insyaAllah lah, memang saya tak akan lupa lah kenangan kat sini. Sebabnya untuk pengetahuan semua, nama surau ni menjadi nama anak saya lah. So memang kenangan kat sini. Nur Syifa nama anak saya, Nur Syifa binti Muhammad Syukri. Saya memang tak akan lupa lah. So, banyak kenangan manis kat sini. Allah. Terima kasih banyak. Okay, terima kasih banyak pada Encik Sukri yang telah memberi sedikit sepatah dua kata. Jadi kita tu sajalah kita mengharapkan apabila beliau balik ke Johor Bahru, beliau akan pindah balik ke Johor Bahru. Saya difahamkan beliau akan balik ke Johor Bahru pada hari esok. Dia hanya mendaftar saja, mendaftar di Hospital Besar Johor Bahru, Sultan Ismail Johor Bahru. Jadi selepas Aminah Johor Bahru. Tapi ditempatkan di mana beliau masih belum tahu lagi. Jadi kita mengharapkanlah, kita doakanlah agar dia dapat balik ke Batu Pahat, kampung halaman beliau, kerana tempat yang dia minta, yang hajat dia kepada Hospital Batu Pahat. Tapi dia hanya mendaftar dulu di Johor Bahru. Mudah-mudahan Kementerian Kesihatan akan mengantar beliau ke Batu Pahat, insya-Allah. Jadi dekat dengan mak bapak dia, dia boleh jaga mak bapak dia dan boleh jaga kampung lah, boleh buat rumah kat kampung, insya-Allah. Jadi kita ada sedikit sumbangan sebagai tanda ikhlas daripada Surah An-Nur, sebagai tanda untuk kenangan, sebagai tidak akan lupa kan. Jadi kita ada sedikit sumbangan daripada Surah An-Nur, dan kita jemput Encik Ibrahim untuk menyampaikan sumbangan kepada Encik Sukri. Cantik hadiah-hadiah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan sumbangan, dengan hadiah ini, apabila Encik Sukri tampal kat rumah dia nanti, gantung kat rumah dia, insya-Allah dia akan terkenang kepada kita, insya-Allah. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Ye. Sebelum saya terlupa, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya terlupa, sampai tadi saya nak minta izin juga lah. Tadi saya dah ucapkan terima kasih. Seterusnya saya dari lubuk hati saya ingin memohon maaf lah. Sepanjang saya berada di sini, andai salah silap saya secara sedar atau tak sedar pada jemaah maupun siapa-siapa yang saya kenal atau saya tidak kenal, saya mohon kemaafan dunia dan akhirat. Doakan saya mudah-mudahan kita semua dapat berkumpul bukan saja di dunia tapi di syurga yang nanti, insyaAllah. InsyaAllah kita juga dengan apa ni, dengan jemaah Nur yang dari pertulang ni, jika ada tersilap kasar bercakap apa yang berkaitan dengan Cik Puteri, jadi kita pun mohon maaf. Jadi kita bersama-sama kita berdoa kan, InsyaAllah. Jadi kita mulakan dengan apa, majlis tahlil dan bacaan Yasin.